Maka tahun 2020 saya dengan Ustaz Rusdi Bentang, Jawatan Kuasa Fatwa, untuk dihukumkan fatwa irsal, iaitu anugerah daripada kerajaan negeri kepada Majlis Agama Islam di atas hukum wakaf irsal 17.3 ekar, dan kita sekarang ini sedang tambak tanah 1/4 daripada tanah tersebut untuk kita bangunkan Masjid Bandaraya Bandar Kasia di negeri Purwokerto, dengan tujuan untuk adakan pusat dakwah Islamiah di jalan pintu masuk, iaitu sebelah dengan Tol Julu. Sudah ada jalan pintu masuk melalui udara, iaitu di Bayar Lepas. Maka sebab itulah kita pilih di Bandar Kasia Batu Kawan, di Bandar Metropolitan, untuk diwujudkan Smart City Campus untuk kita, yang kita rancang untuk mendirikan masjid ini. Bermula pembinaannya pada tahun depan, dengan tahun ini tambahkan tanah sedang dilakukan, dengan perancangan awal siap pada tahun 2029 untuk kita isytiharkan model Universiti Al-Azhar untuk kita laksanakan kuliah pengajian kitab untuk dipindahkan di Masjid Bandaraya Bandar Kasia, yang kita bangunkan 10 dewan kuliah dan 1 lecture theatre yang besar insya-Allah di Masjid Bandaraya Bandar Kasia.